Pada si awak Patah Timur nak tak belajar bahasa Arab 4 jam aja. Face to face, yuran mampu milih. Tuan-tuan, mesti tuan-tuan terfikirkan bila kita nak belajar bahasa, khususnya bahasa Arab, mesti kena berkawan dengan kamus. Sebenarnya ada lagi kaedah lain yang lagi mudah. Jadi kaedah dia, tuan-tuan kena join seminar Cilik Arab yang mana kami akan dedahkan kepada tuan-tuan bagaimana untuk tuan-tuan kenal jenis perkataan dalam bahasa Arab tanpa tahu makna. Yang kedua, tuan-tuan akan diperkenalkan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab seperti isim, fi'il dan haraf. Dalam seminar ini, kita tidak memfokuskan kepada kaedah sahaja. Tuan-tuan dan puan berpeluang untuk mempelajari ungkapan dan perbualan dalam bahasa Arab yang mana tuan-tuan boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi yang istimewanya seminar kali ini, kita akan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kita praktikkan dalam pembelajaran kita sepanjang 4 jam ini. Jadi, sek-sek Patah Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, boleh join seminar Cilik Arab sebab kita nak buat ke Patah Timur. Okey? Boleh link clean lalu.